Kita nak cerita sikit berkenaan dengan GPT Turn Drama. Benda ni korang boleh guna, GPT ni korang boleh guna, even korang ada chat GPT free punya account. Dia tak jadi masalah sebenarnya. Tapi cumanya kalau chat GPT yang free tu dia mungkin respon lambat, tiba-tiba server down, lepas tu kena limit 5 jam. Itu je lah kelebihannya, kekurangannya. Dan kelebihan untuk yang berbayar ni dia macam turbo lah, laju dan responnya lebih laju. Contoh nak guna dan kita nak demo untuk GPT Turn Drama ni, dekat sini saya dah sediakan. Apabila korang open ya, apabila korang dah buat pembelian dan korang open dia punya link tu, dia automatik je ada, akan keluar dekat sini. Dia akan save dekat korang punya GPT ni, dia akan keluar dekat situ. Okay. Kalau korang tak tahu cara nak guna, simple saja. Korang type kat sini macam mana cara nak guna. Kan? Mulakan dengan tu dulu. Lepas tu nanti dia akan beritahu cara nak guna. Tema kan. Kalau ada product preference, kalau nak watak tertentu optional kan. Buat lepas tu siap bagi contoh, buat iklan pasal skincare yang mula lawak tapi lelas deep kan. Contohlah, kita rasa macam menarik lah kalau contoh dia bagi ni, ataupun kau boleh type je. Kau type je untuk minta lagi contoh-contoh berkenaan dengan kau punya produk atau niche lah. Kalau untuk GPT Drama ni, so kau pilih saja. Contohlah kan, saya pilih buat iklan Thailand pasal skincare yang deep, sini selawak gila. Korang just copy je. Lepas tu korang paste. Lepas tu korang tekan enter. Lepas tu tengok macam mana dia respon. Korang boleh baca lah dekat sini. Kalau cara nak baca paling mudahnya, korang pause je lah. Korang pause, korang baca. Ini hasil dia. Okay. Saya scroll lagi. Saya scroll lagi. Lepas tu akan keluar lah nama brand. Kalau korang nak insert brand ke, korang boleh letak je terus dekat situ. Lepas tu kita nombor 7 ni, kita ada viewer analysis. Maksudnya ini adalah point-point projection. Dia macam beritahu yang kemungkinan orang suka video yang korang buat ke lepas ni. Kan? Ni ada sebabnya. Mula, tengah, lepas, ending kan. Orang dapat macam tahu. Dia ni projection je, betul tak betul tu tengok cara penceritaan korang lah. Tapi dia dah letak dah dia punya viewer punya analisis. Tu cara korang nak mudah faham lah. Lepas tu lagi satu, apabila korang buat chat GPT, gunakan GPT Turn Drama ni kan, korang tengok takkanlah ni kalau nak tengok kan, ni Pakcik Leman bekas pelakon iklan sabun, macam mana korang nak cari benda-benda macam tu? Simple je kan. Kalau korang jenis memang ada team, ada production team, content creator, ataupun team yang dalam korang punya company apa semua, yes, korang boleh buat lah. Tapi kalau korang sorang-sorang atau start affiliate je, korang nak buat macam mana? Pacak je kamera, lepas tu korang record je muka, record je. Record, lepas tu kau bercerita. Hari ni saya nak bercerita sikit. Atau mulakan dengan hook yang korang sebut tu. Pacak kamera, record, kau mulakan dengan seorang lelaki tua berumur 67 tahun berlawan dengan cermin muka. Dia tumbuk cermin, dia terajang singki, dia jerit kat refleksi dia kan. Kau bukan aku. Siapa kau sebenarnya? Plot twist, dia menang. Cermin tu retak. Tapi bukan sebab tumbukan tu, tapi refleksi dia bergerak sendiri. Nampak tu? Mulakan dengan hook yang macam tu kan. So korang boleh bercerita je lah, dan bercerita. Okay. Cara yang paling malas nak tulis prompt kat sini, korang tulis je. Contohlah saya tulis sambal Siti mengigau. Ni produk betul ni, sambal Siti mengigau. Watak yang saya nak tulis adalah seorang pelajar perempuan. Lepas tu saya akan tulis dia punya tempat dia, perempuan. Yang biasa kat sekolah kan kita buat lain sikit. Di snooker, tempat hiburan keluarga lah. Kan? Kita tengok apa hasilnya. So korang sendiri, bila korang tengok benda ni, tengok dia terus type je. Sebenarnya, bila kau ada GPT ni, bahasa mudahnya kau dah ada assistant. Dia akan settlekan 50% kerja content creator ataupun seller. Sebab, umpama korang boleh bayangkan, korang hanya ada ni je, sambal Siti mengigau, seorang pelajar perempuan, tempat hiburan keluarga. Kan? Korang ada tu je.
So macam kalau korang ada seorang content creator, kau beritahu je, saya nak ada produk kita sambal mengigau, lepas tu nak awak setkan seorang pelajar perempuan, lepas tu tempat hiburan keluarga. Okay, nanti datang balik, datang jumpa saya. Kan? Sebelum ni korang guna orang dan kau bagi arahan kat orang. Sekarang ni kau bagi arahan kat komputer dan disediakan terus. Kan? Kenapa budak tu jerit dan tidur malam? Kan? Suara perempuan menjerit, mak sambal, jangan bagi tengok. Korang boleh tengok hasil dia. Kan? Kau tengok sendiri. Kau boleh pause ya. Kau boleh baca dan boleh pause. Kau baca dan juga pause. Kan? Dia ada moral sekali apa semua. Lepas tu sambal. City Corner bukan sekadar pedas tapi rasa yang bercerita. Nampak? Dia terus ada. Dia terus ada macam tu. So korang boleh buat version. Kalau korang masih macam takkan nak type sekali lagi sambal apa semua. Senang je. Korang cakap je. Next. Korang type next ataupun type lagi lah. Korang type next je kan. Dia buat pula cerita lain. Ayah dia makan sambal terus nangis. Di restoran, keluarga yang meriah, badut buat belon, budak menari baby shark, seorang lelaki tu duduk senyap depan pinggan nasi. Nampak? Korang boleh pacak kamera dan bercerita saja. Nampak? Mudah tak guna GPT Tone Drama ni? Itulah sedikit berkenaan dengan GPT Tone Drama. Harap-harap korang faham. Dan in case kalau berminat, korang boleh dapatkan dekat link yang ada dekat bawah. So, korang boleh buat purchase sahaja. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.